Assalamualaikum and hello everybody, welcome back to another video. So untuk video kali ni aku nak react kepada satu music video, iaitu music video Raya daripada Alpha yang bertajuk Rindu Raya. So sebelum kita start video ni, kepada hampa yang maybe first time jumpa channel aku ni, and aku just nak cakap hello, I am Ali Naga. Aku adalah seorang videographer, dan untuk reaction aku akan kurang bahas daripada segi lagu ke dances ke, sebab not my kepakaran. Aku akan lebih kepada production, editing wise and all that good stuff. So without further ado, let's get right into the video. So let's go, Alpha. Hari minta maaf tu Mama. ETV. Saya salah Mama selama ni. Sebenarnya, Mama dah lama maafkan Aril dan korang semua. Kita kosong-kosong, okey? Okay, so kita dapat saksikan starting ini dia mulakan vibe-vibe dulu-dulu punya vibe kan. Retro. Astro and Rocket Fuel. Okay. Rindu Raya. Kirimkan kasih sayangku pada yang jauh. Start dengan split screen, phone call. Okay, I really like the colours straight off the bat. Colour dia sangat nice, you know. Berlagu di jalan pulang ke kampung. Degup bergetar jiwa, tak sabar nak jumpa semua. Hari Raya indah bila bersama, bergema lagi hari yang mulia. Okay, aku nampak tadi klasik punya apa orang panggil ya, pan to the right transition. Kalau kita dapat saksikan kat sini, pan to the right, whoosh, you know. Cuma tak ada sound effect whoosh lah, but that's okay. Kita nampak pergerakan kamera dia free ya, kamera dia fly ya. Cantik setting dia. Bertugas ribu cerita pun takkan jemu. Cerita dulu lepas kau aku, juadah pun dah memanggil. Marilah jamah sekali. Hari Raya indah Okay, another split screen. bergema lagi hari yang mulia. Suasana meriah gembira. Kan ni flashback, ni macam flashback sebelum raya. Tengah buat persiapan kan. Okay, untuk scene tadi tu banyak dia pakai pan right punya transition kalau kita tengok kan. Boom, pan right. Sekejap, aku rasa ada lagi. Ni pan right, sub 1. Pan right lagi, sub 2. 4, 3. Dia just untuk menunjukkan different senario lah. Ada yang duk duk letak kuih dalam balang, ada yang duk setrika, ada yang duk sapu. So dia nak tunjuk different senario. This is also very nice tau, di mana movement kamera tu. Nampak, kita nampak close up reaction lelaki ni. Lepas tu kamera tu dia macam ke belakang, dan melalui baju yang koyak lah, you know, sebab dia sambungan kepada tadi tu di mana dia tengah setrika kan. Itulah, dia sambil setrika sambil main phone. Itulah padah dia. So ada humor sikit. Dimanapun tak kira, Okay, sini ada main slow mo sikit. ataupun desa, bersama kita raya lebih bermakna. Serikan lagi. Tengok bukan blazer pula. Wow, jap. Aku nak tengok kepada satu benda. Wow, there's a very good punya shining Ha.
Serius lah, hampa buka hampa punya sampul duit raya time tu juga. Kalau aku memang hidup lah, aku masuk bilik aku buka. Nanti dia jadi isu, awak aku dapat RM10, hang dapat RM20. Macam tu. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Bersambung. Wait a minute. Okay. So, I'm guessing adalah Alpha dia dah buat lagu raya ni. Tapi part hujung-hujung tu, dia dah bagi sikit sneak peek tau. Tengok. Selamat Hari Raya. Akan ada lagu raya lagi ke yang kedua? Coming from Alpha. Tapi bunyi dia macam gempak sneak peek tu, not gonna lie. Sebab this music video, this music dia macam slow sikit. Ya, dia tak berapa nak rancak sangat. Tapi yang nak bersambung ni, bunyi hujung tu macam style. Tapi kita akan tunggu dan lihat lah. So, tapi actually aku tak faham pasal apa dia start dengan retro ni. Adakah ni waktu dia pemuda-muda ke macam mana kan? Apa dia punya kaitan? Kenapa dia nak bawa scene retro tu dan sekarang ni dah moden? Adakah mereka dah besar something like that? Tapi aku tak nampak sangat. Maybe itu zaman mereka budak-budak kan. Lepas tu sekarang dah besar, dah fast forward semua dah besar, dah kerja, so masih balik kampung. I think that is the story lah basically kan. Tapi other than that, simple, not heavy editing, very nice colour, very simple, very authentic. Sebab setting rumah kampung, you know, it's nice and simple. And itu daripada aku lah. Kalau hampa ada pendapat, cuba letakkan dekat komen kat bawah tu. And kalau hampa ada apa-apa cadangan of what music video should react to next, can let me know juga. And yeah, thank you for watching and I will see you in the next one. Ciao.